Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Hari ni Mak Dia nak makan sosis masak cabai rawit dan juga tumis sayur tauge. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sosis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sosis sayur tauge ni ambil nasi satukan. Makan. Sayur tauge ni kalau ada dekat kedai-kedai makan, mesti Mak Dia akan ambil. Sebab Mak Dia peminat sayur tauge. Sosis masak sambal cili padi ni sedap juga. Sosis masak cili padi ni, Mak Dia tengok konten TikToker Malaysia, Encik Sayang. Tu yang Mak Dia cuba buat, rupanya sedap. Lepas ni jadi salah satu makanan kesukaan Mak Dia juga ni. Sayur tauge. Tengok ni, sambal dia. Sedap tau sosis masak cili padi ni rupanya. Korang kena cuba. Yang terakhir, sambal sosis. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Serius, sambal sosis cili padi ni sedap. Ni akan jadi salah satu menu yang Mak Dia akan sentiasa masak lepas ni. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.